siapa yang tidak ada duit, wajib ke tak zakat fitrah? Jawabnya, wajib tak wajib tidak tahu, melainkan malam raya. Siapa yang malam raya ada cukup duit untuk dia makan malam raya dan esoknya, dan juga cukup untuk anak bini dia makan malam raya dan esok, wajib zakat fitrah, walaupun dia penerima zakat. Dia orang miskin terima zakat, tapi malam raya cukup tak? Malam raya malam raya dengan siang hari raya sehari semalam, berapa belanja dengan anak bini? Contoh 30 riyal. Okey, siapa yang ada 30 riyal, lebih dari 30, faham? Malam raya, maghrib tu malam raya, mau Pak. Kita tengok, kita belanja malam raya dengan esok 30 je. Anak cek seorang, bini seorang, 3 beranak, 30 riyal makan. Contoh, kita ada 50, wajib zakat fitrah. Tapi kalau kita perlu belanja 30 riyal malam ni dengan siang esok hari raya, 3 beranak, malam raya kita hanya ada 30 riyal, tak wajib zakat fitrah. Tiba-tiba kita ada lebih yang untuk zakat fitrah ni untuk bayar seorang saja, wajib bayar kita dulu. Faham atau tidak? Mudah Okey.